Apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang. Liga Super 2024-2025 bakal melabuhkan tirainya dengan perlawanan ke-26 melibatkan Sabah di kedudukan ketiga Liga Super bertemu dengan pasukan Perak di kedudukan ke-8 saingan Liga Super. Sabah selaku pasukan tuan rumah. Lokasinya adalah Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Lihat bagaimana Perak turun kembali kompak untuk bertahan dan memenangi kawalan bola di situ. Melepaskan Wanzek Haikal di sini. 1 lawan 1. Masuk ke dalam satu percubaan. Wanzek Haikal hampir saja dapat menggugat kedudukan Damien Lim. Dan itulah risikonya yang kita dapat lihat. End-to-end football yang dipamerkan oleh kedua pasukan. Pada mulanya nampak seolah-olah serangan balas ataupun transition yang dilakukan oleh Sabah sebelum Perak berjaya untuk memenangi semula kawalan bola dan melepaskan 19 minit. Cantik masuk, mungkin situasi 1 lawan 1 diselamatkan. Wanzek Haikal dengan peluang pertama untuk pasukan Perak. Secara tiba-tiba kita dapat lihat lintasan dan kemarahan Wanzek. Menunggu Sunday Afolabi pula dengan percubaan seterusnya yang sedikit liar. Tetapi Damien Lim harus diberikan pujian apabila dipanggil. Peluang pertama dalam perlawanan, big chance yang boleh kita katakan jatuh kepada Perak. Dapat lihat dikelilingi 3 pemain sentuhan pertama yang berjaya melepaskan diri. Dan kemudiannya Pak Tesu yang diperdayakan di situ oleh Wanzek. Cantik through ball yang berjaya dilakukan Faris Istiham. 1 lawan 1 dan gol sendiri yang berjaya dihasilkan. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengatakan Perak tidak layak untuk berada di hadapan. Tekanan demi tekanan yang diletakkan oleh anak-anak buah Yusri Ceklah yang akhirnya membuahkan hasil. Dan lihat siapa individu yang begitu bekerja keras dalam babak pertama ini. Faris Istiham dari sebelah kiri. Satu lorongan ke tengah yang akhirnya menyaksikan gol sendiri yang dijaringkan oleh Rawilson Batuel, kapten pasukan Sabah, yang cuba melakukan satu sliding untuk menafikan bola itu masuk, tetapi tertampan ke dalam gawangnya sendiri. Dan gol pertama selepas 28 minit terhasil. Situasi 1 lawan 1 Wanzek. Lihat kedudukan onside Faris Istiham. Dan dia mungkin mencari rakan di bahagian far post itu. Tetapi sentuhan Nara Wilson itu yang akhirnya menjadi pemusnah. Cifuentes, Farhan Roslan yang cuba untuk menghidupkan sesuatu. Sabah mula untuk menguasai bola pada ketika ini. Dinesh, satu kesilapan yang dilakukan oleh Dinesh akibat kawalan. Kad merah terus dilayangkan. Apa yang berlaku di sini? Khairul Syahmi bin Ahmad Khalidi mendakwa mungkin kaki Dinesh menghala ke arah muka pemain berjersey nombor 35 itu adalah Ahmad Daniel Hakimi. Mungkin kelalaian di sini. Satu high foot. Dan itu adalah sesuatu yang cukup berisiko tinggi yang dilakukan oleh Dinesh Rajasinghe. Sabah tidak mempunyai out ball pada ketika ini. Itulah masalah mereka dengan Darren Lock yang semakin isolated kedudukannya. Di bahagian depan itu lambungan yang cantik daripada penjaga gol. Bagaimana di sini tidak satu lagi peluang yang hampir membawa kepada jaringan. Dan mujur untuk pasukan Sabah. Bola itu tidak masuk ke dalam gawang. Nampak daripada angle di sini pada mulanya seolah-olah bola itu masuk. Dan mungkin kemungkinan besar satu lagi gol sendiri untuk mencipta peluang. Terlepas kali ini mungkin peluang dari sebelah kanan. Masuk ke dalam satu cutback barangkali yang berjaya dilakukan. Ini adalah peluang untuk Jafri Chiu. Disia-siakan peluang keemasan. Itulah peluang yang dimahukan. Terlepas daripada pandangan Miguel Cifuentes. Tetapi Jafri Chiu meluru masuk dan hampir saja menyamakan kedudukan untuk Sabah. Itulah yang dikatakan dalam bola sepak, apa saja mampu terjadi. 10 lawan 11.
Sabah memulakan babak kedua ini dengan hampir-hampir. Arifah Rashid. Cantik daripada Clayton. Lihat percubaan Luciano dan situasi seperti itu. Banyak kali melihat Luciano Goycochea ambil kesempatan dengan kaki kanannya itu. Kita dapat lihat sekali lagi. Clayton drop deep untuk meminta bola. Cantik through ball yang dilakukan Syami Samsudin dan kemudiannya lorongan ke tengah itu untuk Faris Istiham. Berjaya diselamatkan oleh Hanafi Tokyo sekali lagi yang merebahkan badannya. Jika tidak, mungkin sudah beberapa situasi yang kita saksikan mampu menghasilkan gol kedua untuk pasukan Perak. Satu cutback cantik daripada Syami Samsudin untuk mencari kedudukan Faris Istiham. Oh, cemas seketika gawang pasukan Sabah. Sudah pun ada pertanyaan 2-3 kali ke atas barisan pertahanan Sabah untuk percubaan jaringan yang kedua. Percubaan jarak jauh kali ini menyebabkan Damien merebahkan badannya. Daripada Tommy Mawat menggunakan kaki kirinya yang digemari itu. Kita lihat sekali lagi. Lorongan cantik Tommy dengan satu percubaan jarak jauh yang melihat ada atau tidak sentuhan daripada Damien Lim, Stefano Brundo dan juga Muhammad Alif Iqmar Rizal dengan gol-gol Pulau Pinang. Percubaan jarak jauh yang dilakukan terus sekali lagi. Straight to Damien daripada Adilad Kanibekov. Seorang lagi pemain impact sub yang tidak kenal erti penat lelah. Masih lagi belum ada bayangan whistle penamat daripada pengadil Khairul Syahmi bin Ahmad Khalidi, dan itu dia. Mungkin itu adalah aksi yang terakhir yang kita saksikan. Dan whistle dibunyikan akhirnya untuk menamatkan kempen saingan Liga Super 2024-2025 untuk kedua pasukan Sabah dan Perak. Dengan musim yang cukup membanggakan, Sabah di kedudukan ketiga sekali lagi. Walaupun tewas, Perak pula berjaya untuk mengesahkan tempat yang ketujuh sebalik segala masalah yang dihadapi oleh kedua pasukan ini. Pengesahan full time Sabah FC 0, Perak FC 1. Sekian saja, kita jumpa lagi di musim hadapan Liga Super 2025-2026.